Okey, dekat depan saya ni adalah sebuah model Lexus RX. RX ni adalah SUV wujud sekitar tahun 90-an. Dia antara SUV luxury yang pertama. So konsep dia macam biasa, senyap, nampak klasi dan nampak bergaya berbanding model macam ni. Okey, untuk model ni dia model RX 350. Okay, untuk model Lexus ni RX 350 ni guna enjin 2.4 turbo. So dia kuasa dia 275 horsepower. So kereta ni dia bukan untuk nak berlumba, tapi untuk selesa dan bawa untuk kegunaan hari-hari. Korang perasan dekat bawah dia 350 tu dia ada tulis all wheel drive. So maksud dia 4 tayar tu. Kalau macam Mercedes dia panggil 4matic. Kalau macam ni panggil all wheel drive. So hujan nak cornering memang sangat-sangat cengkam. So dua biji ni RX 350 dengan Mercedes GLE 53 ni, ini kereta bukan murah, memang mahal untuk nak dapatkan kualiti dan premium. So kalau untuk dua unit ini, nilai yang lebih tinggi atau resale value menang dekat RX 350. So unit ni RX 350 ni memang nampak agresif, tapi dia khas untuk orang yang tak suka nak menunjuk-nunjuk tapi nak hidup selesa. Siapa yang nak tahu detail ataupun maklumat tentang kereta ni, ataupun nak gambar ataupun nak video yang lebih detail, ataupun nak tolong saya kirakan kelayakan, nak semak, boleh komen dekat bawah.